Kalau korang content creator yang jenis promo produk-produk tu, ni adalah 3 item yang korang boleh guna untuk create studio mini. Yang pertama, alas fluffy ni. Okay, so bila kita letak alas ni and kita promo apa-apa produk kan atas alas ni, dia nampak macam cantik lah. Okay, yang kedua, kita kena ada lampu untuk diletak atas meja, lampu yang terang lah. Okay, so saya ada lampu ni untuk make sure bila saya promote barang saya dekat sini, video saya tu jadi cerah, jadi HD. Okay, ini satu lagi. Okay, so saya ada 2 lampu. Nanti korang boleh beli props ni untuk korang hias dekat atas kapet fluffy ni. Hiasan-hiasan mini macam ni memang banyak saya boleh dapatkan dekat kedai Kente Andy dekat Shopee. And then lastly, folding cardboard ni. Okay, yang ni kalau korang nak tutup lah background yang korang tak nak dekat belakang tu, so saya akan keluarkan untuk tunjuk. Okay, boleh tengok yang ni korang boleh tutup, korang boleh buka. Okay, dekat atas ni kalau korang tak nak alas apa-apa pun, korang boleh direct lah promote produk korang. Okay, jadi kalau korang content creator dan nak create mini studio sendiri, boleh klik produk yang saya dah tag dalam video ni.